Hasil pemeriksaan yang dijalankan terhadap lelaki Melayu ini di kaunter mailbox yang berada di dalam bangunan stesen minyak tersebut, pihak polis telah menjumpai dan merampas 3 botol plastik berpenutup bertulisan kembali darah, dan setiap botol berisi cecair disyaki mengandungi dadah jenis metapetamin, anggaran isi padu cecair 500 ml. Kami juga turut merampas 2 botol plastik bertulisan Ladies Collagen, dan setiap botol berisi cecair disyaki mengandungi dadah jenis metapetamin juga, anggaran cecair isi padu cecair lebih kurang 260 ml. Dan yang ketiga, 1 botol kaca berpenutup bertulisan Platinum Drink, juga berisi cecair disyaki darah jenis metapetamin, isi padu lebih kurang 527 ml. So kalau kita lihat, ini semua nampak diversion ya, dia punya tajuk-tajuk botol ni seolah-olah macam kosmetik punya produk. So hasil daripada siasat dan dipandu arah oleh satu lelaki Melayu tersebut, pengadu bersama dengan sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Kontijen Perak telah pergi ke rumah kedua-dua suspek, iaitu di Cemor, Perak, dan hasil pemeriksaan di kediaman suspek, kita telah menjumpai dan merampas 6 lagi botol plastik warna putih berpenutup berisi cecair disyaki mengandungi dadah jenis metapetamin, dan ini anggaran si padu keseluruhan cecairnya banyak lebih kurang 34,784 ml. So ini lebih kurang macam jerrycan lah, jerrycan. Peralatan membungkus dadah dan telefon bimbit juga turut dirampas masa pemeriksaan tersebut. Anggaran keseluruhan isi padu yang dirampas berjumlah 37,331 ml atau lebih kurang, dan yang bernilai lebih kurang ringgit Malaysia 1.2 juta. Berdasarkan siasatan dijalankan, sindiket ini dipercayai mula aktif dalam aktiviti pengairan dadah sejak Jun 2024. Dadah yang dirampas disyaki untuk diedar di dalam dan keluar negara. So, kes ini disiasat di bawah Seksyen 39B atau dadah berbahaya 1952.